kau sibukkan kau punya je. Dia nak tahu result je. Yes. Tu kalau macam kita punya business contoh apa benda, kau jangan sibuk pandang bisnes orang lain. Sibukkan bisnes kau je. Walaupun bisnes kau kecil, tapi kau kisahkan bisnes kau. Macam tu. Jangan sibuk hal orang. Sebab kalau kita nak tengok orang lain, kita pun tak tahu apa orang lain tu. Yes, betul. Orang lain semua akan mempamerkan yang best je. Of course orang tak tunjuk yang yang tak best. Yang pahit kita sendiri. Sebab tu apa-apa tengok sendiri punya. Jangan sibuk orang lain. Orang lain punya ni dapat YouTube berapa banyak je, biarlah dia. Letak dia. Macam tu. So Datuk dah habis. Yes. So by the way, aku nak bagi tahu dekat viewers, aku sebenarnya banyak belajar dengan Wantu ni. Sebab aku ni tak pernah handle kamera. So dia memberi opportunity kat aku untuk aku belajar benda-benda tu. So dia ada social media agency dia sendiri. Boleh cakap macam tu kan? Boleh lah. Kecil-kecil je. Dari situ macam mana kau jump ke agensi kau sendiri? Sebenarnya kalau kita start pasal kamera ni semua. So macam aku start buat content